أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, marhaban bikum, selamat datang serta selamat pagi kepada para jemaah sekalian. Pertama dan utama, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Ia telah kurniakan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah, hinggakan Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka begitu banyaknya nikmat Allah. Jadi ke atas kita untuk kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat Allah adalah kewujudan kita di atas permukaan bumi ini. Satu ketika dulu kita tidak ada, Allah yang mengadakan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya merupakan ciptaan Allah. Semuanya merupakan makhluk Allah. Allah lah Khalik yang menciptakan segala-galanya. Dan Allah bukan hanya menciptakan, bahkan Allah juga yang mentadbir sekalian alam. Dia adalah Rabb semesta alam. Dia yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang berkuasa atas setiap segala sesuatu. Maka ke atas kita para jemaah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, nescaya aku akan tambahkan bagi kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila sekiranya kalian kufur, sesungguhnya azab aku sangat pedih, kata Allah. Jadi ke atas kita, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Maka pertama di dalam hati kita. Kita menggunakan hati untuk kita menghargai setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita.
Dari hujung kaki kita hingga hujung rambut kita, nikmat anggota badan yang kita gunakan setiap saat. Semua milik Allah. Allah yang kurniakan kepada kita. Jadi kita menghargai di dalam hati kita, bersyukur kepada Allah atas setiap anugerah Allah ke atas diri kita. Termasuklah nikmat Allah yang terbesar, yang teragung, iaitu Allah telah pilih kita, menjadikan kita orang yang mengenal Allah. Menjadikan kita di dalam golongan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kita rasa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Kau kurniakan kepada kami nikmat iman dan Islam. Dan juga di atas lisan kita juga kita sentiasa ceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita, supaya kita ingatkan diri kita, kita ingatkan yang lain bahawa setiap yang kita ada ini merupakan nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa yang ada pada kalian yang ia adalah nikmat, maka ia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun dengan nikmat Rabb kamu, maka ceritakanlah. Jadi bila kita ceritakan tentang nikmat-nikmat Allah ni, inilah cara bagaimana kita dapat bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Bayangkan kalau kita tidak kenal Allah, bayangkan kalau kita tidak dipilih untuk menjadi orang Islam, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Apa agaknya yang akan kita sembah? Tetapi Alhamdulillah dengan kurniaan Allah, Allah anugerahkan kita nikmat yang besar ini, iman dan Islam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini, kita menggunakan, kita usaha untuk kita mentaati perintah-perintah Allah. Kita usaha untuk kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap masa, setiap keadaan, setiap saat, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Kita akan dihadapkan pada satu keadaan yang mana sama ada kita melakukan perintah Allah ataupun kita boleh terjatuh di dalam perkara yang Allah larang. Setiap saat dan keadaan. Kita tak akan terkeluar daripada 5 keadaan. Sama ada kita melakukan perkara yang Allah wajibkan, ataupun kita melakukan perkara yang sunnah, ataupun kita sedang melakukan perkara yang mubah, ataupun kita sedang melakukan perkara yang makruh, ataupun kita sedang melakukan perkara yang haram. Jadi berarti setiap masa, setiap saat dalam kehidupan kita ni, kita tidak akan keluar daripada 5 perkara ni. Macam sekarang ni, kita sedang melakukan perkara yang Allah wajibkan ke atas kita, iaitu mempelajari ilmu. Khususnya ilmu Fardhu Ain. Ilmu yang berkaitan tentang rukun Islam. Jadi sekarang ni kita sedang duduk di dalam majlis yang mana merupakan perkara ni perkara yang menjadi kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita. Dan dalam masa yang sama juga kita mengamalkan sunnah-sunnah, adab-adab, menuntut ilmu agama Allah SWT. Jadi setiap masa keadaan kita tak akan terlepas daripada 5 keadaan ini, daripada 5 hukum ini. Ada manusia sekarang ni Allah SWT uji dia, maka dia sedang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tapi kita Alhamdulillah, apa yang kita perlu bikin, kita cuma perlu sekarang betul memperbaiki, memperbaharui niat kita. Kerana kita sedang duduk di dalam majlis mempelajari ilmu, ini merupakan perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi ke atas kita, kita betulkan niat, pastikan kita hadir, sama ada secara fizikal ataupun secara online ni, untuk kita mencari keredaan Allah SWT. Kita ikhlaskan semata-mata kehadiran kita ni mencari keredaan Allah. Dan yang kedua, kita niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kita niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri orang lain. Kerana menjadi kewajipan kita untuk menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari. Itu tanggungjawab kita. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Berarti istiqamah. Tetap sentiasa beriman, beramal, menyampaikan kebenaran dan juga bersabar atas perkara yang kita telah lalui. Seperti kita belajar ilmu, kena sabar. Kita beriman, perlu pada kesabaran. Kita mengamalkan ilmu, perlu pada kesabaran. Kita menyampaikan ilmu juga perlu pada kesabaran. Jadi kita perlu sabar. Kerana itu Allah SWT berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi kalau kita nak pertolongan Allah, kita nak cari pertolongan Allah, kita perlu ada sifat sabar. Jadi kerana itu, kita berdoa kepada Allah, Rabb yang Maha Agung.
yang memiliki arasy yang mulia, agar Allah SWT sentiasa memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, keturunan kita. Agar Allah SWT sentiasa melindungi, memeliharai diri-diri kita ini, keluarga kita, keturunan kita. Agar Allah SWT golongkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur ketika diberi. Di dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa bersabar ketika diuji. Dan juga di dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa beristighfar, bertaubat kembali kepadanya apabila kita terjerumus di dalam dosa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka saya akan bacakan mungkin beberapa ayat-ayat Al-Quran berserta dengan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan solat. Sebelum kita masuk di pelajaran kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini adalah solat tanpa makna. Lihat betul-betul. Kalau kita sekali pandang seperti solat tanpa makan. Kalau sekali pandang lah. Tapi kalau nanti betul, bukan makan. Solat tanpa makna. M-A-K-N-A. Bukan M-A-K-A-N. Memanglah pagi-pagi kalau belum sarapan lapar kan. Okey, jadi solat tanpa makna. Tapi sebelum itu kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih maghdiya." Allah firman yang artinya, dan ceritakanlah. Allah SWT perintahkan untuk ceritakanlah. Perintah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kata, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail. Kepada mereka, kepada umat Nabi SAW. Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dan secara umum Allah perintahkan juga kepada kita bila kita baca Al-Quran. Allah kata, "Wadhkur fil kitab Ismail." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail. Kisah Ismail ini di mana? Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Jadi Ismail ini adalah seorang yang benar janjinya. Okay? Dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Jadi Ismail AS seorang yang benar, janjinya benar. Seorang yang dikatakan sadiq. Seorang yang benar. Dia adalah seorang yang Rasul dan juga seorang Nabi. Dan apa yang Nabi Ismail AS buat, sehingga Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW untuk ceritakan kisah Nabi Ismail ini. Nabi Ismail seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang Nabi, seorang Rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salat. Dan Nabi Ismail AS dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan solat. Jadi Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran. Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW. Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk ceritakan kepada umatnya bahawa Nabi Ismail ni seorang yang benar. Dia ni seorang Nabi, seorang Rasul. Dan apa Nabi Ismail buat? Nabi Ismail AS dia memerintahkan keluarga dia untuk mendirikan solat. Waz zakah. Dan juga untuk mendirikan solat dan juga menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih maghdiya. Dan ia, iaitu Ismail AS adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Ismail ni, of course lah, dia Nabi kan. Jadi dia ni seorang yang Allah reda, Nabi Ismail ni. Apa sifat Nabi Ismail AS? Seorang yang jujur. Dan dia seorang Nabi, seorang Rasul. Dan apa dia buat? Nabi Ismail AS ni, yang Allah SWT suruh Nabi SAW ceritakan kisah Nabi Ismail ini. Yang mana kita bukan seorang Nabi, kita bukan seorang Rasul kan. Nak kata kita seorang yang jujur pun, kadang-kadang tak jujur juga. Bukan kata tak jujur dengan orang. Kadang-kadang dengan diri sendiri pun kita tak jujur. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh apa? Kita boleh perintahkan orang untuk mendirikan solat. Jadi Nabi Ismail AS, dia memerintah keluarga dia untuk mendirikan solat. Dan juga untuk menunaikan zakat. Jadi dalam ayat ini ada yang mana perintah untuk mendirikan solat. Jadi menunjukkan perintah untuk mendirikan solat ataupun tugas untuk mengingatkan orang lain untuk mendirikan solat ni satu tugas yang sangat-sangat mulia. Keutamaan. Kerana para Nabi dan Rasul pun buat kerja ni juga. Dan menunjukkan juga bahawa solat ni sangat penting
hinggakan Nabi akan ingatkan keluarga ni untuk mengerjakan solat dan juga mengeluarkan zakat. Okay? Kalau kita nak sucikan diri kita, kita dirikan solat. Kalau kita nak sucikan harta kita, kita keluarkan zakat. Okay? Dan Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi kita nak jadi orang yang berjaya, kita nak digolongkan oleh Allah orang-orang yang mana yang sentiasa usaha untuk menyucikan jiwanya. Dan Allah SWT mencela orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam menunaikan solat. Sebelum ni pun kita dah masuk bab dan kita menerangkan apa? Kisah orang yang curang dalam solat kan. Bukan hanya curang dalam berniaga saja, tetapi dalam solat pun dia curang juga. Manusia boleh curang juga dalam solat. Kita dah lalu bab itu. Dan Allah SWT mencela orang-orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam menunaikan solat. Allah SWT berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَابْتَغُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kata Allah, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk. Pengganti yang buruk yang mana mereka menyia-nyiakan solat. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan solat ini dan juga dia memperturutkan hawa nafsunya. Dia menyia-nyiakan solat, dia memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi orang yang mana mereka menyia-nyiakan solat, mereka mengikuti hawa nafsu, maka apa akan berlaku dengan orang yang macam ini? Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kata Allah. Ini bagi orang yang mencela. Orang yang mana dia menyia-nyiakan solat, maka dia termasuk di dalam golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga orang-orang munafik. Yang mana yang kita tahu sifat-sifat orang munafik ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Fa idza qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang munafik. Apa mereka buat orang-orang yang munafik ini? Mereka menipu Allah. Mereka nak menipu Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Ini di antara ciri-ciri solatnya orang munafik. Bila dia solat dalam keadaan malas dia solat. Letih lain. Mungkin kadang-kadang kita letih, kita penat, itu lain. Tapi ini malas. Berarti tak nak. Solat dalam keadaan tak nak itu. Dalam keadaan malas. Mereka bermaksud apa? Riak dalam solat. Berarti mereka solat dalam keadaan malas tu kerana mereka ni solat sebenarnya mereka pasal nak tunjuk orang aja yang mereka ni solat. Mereka tak ada cara mereka nak elak. Solat juga. Tapi solat mereka ni nak tunjukkan orang yang mereka solat. Kalau orang tak ada pun mereka tak solat. Tapi pasal mereka dalam keadaan yang mereka tak tahu nak buat apa sekarang ni kan. Orang pun solat. Mereka pula dalam keadaan situ. Mereka pun solat jugalah. Tapi sebenarnya solat mereka ni dalam keadaan malas. Dan solat mereka ni dalam keadaan riak di hadapan manusia. Hanya nak tunjukkan manusia mereka solat. Itu satu. Dan yang kedua, mereka juga wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingati Allah dalam solat mereka tu. Mereka tidak mengingati Allah dalam solat mereka kecuali sedikit aja. Jadi berarti mereka solat dalam keadaan malas, mereka solat dalam keadaan lalai. Tak mengingati Allah kecuali sedikit. Padahal Allah perintahkan wa aqimis solata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Maksud solat ni untuk mengingati Allah, untuk menghubungkan diri kita dengan Allah. Jadi kalau solat kita lalai, berarti hubungan kita kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi alhamdulillah para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada kitab kita, iaitu solat tanpa makna. Solat tanpa makna. Muka surat 57, betul? 57. Solat tanpa makna. Muka surat 57. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum khamar diharamkan, khamar itu arak. Sebelum khamar diharamkan, para sahabat minum khamar hingga mabuk. Okey. Jadi ketika tu arak belum haram lagi lah. Jadi orang-orang Arab jahiliah ni, orang-orang Arab ni memang di antara perkara yang mereka buat ni sebelum mereka menerima Islam ni adalah minum arak. Okay. Jadi sebelum khamar diharamkan, para sahabat minum khamar hingga mabuk. Saat masuk waktu solat, mereka pun ikut solat dalam keadaan pengaruh mabuknya belum hilang. Ketika ini belum lagi diharamkan arak. Kerana arak diharamkan 4 kali turunnya ayat. Barulah arak jadi haram. Jadi kondisi ini menyebabkan mereka melakukan solat mereka dalam keadaan akalnya tidak sadar. Pasal apa? Dah minum arak, mabuk. Jadi akal tu hilang akal kan. Tetapi kerana apa? Kerana dah masuk solat, mereka solat juga. Jadi kondisi ini menyebabkan mereka melakukan solat dalam keadaan akalnya tidak sadar. Sehingga Allah melarang mereka untuk solat dalam kondisi mabuk. Jadi datang larangan Allah. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Surah An-Nisa ayat 43. Okay? Jadi di dalam ayat ini terdapat larangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menghampiri solat. Berarti janganlah kamu solat. La taqrabus solat. Janganlah kamu menghampiri solat, ataupun maksud di sini, janganlah kamu solat wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Okay. Disebutkan di dalam riwayat Tirmizi rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Auf pernah menyediakan makanan untuk kami. Beliau mengundang kami dan memberi minum kami dengan khamar. Ini sebelum arak diharamkan lah. Jadi memang kita katakan itu adat orang Arab. Okay? Mengundang makan, lepas tu disediakan khamar. Sebelum khamar diharamkan. Lalu khamar itu membuat kami mabuk. Saat masuk waktu solat, mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Jadi mereka pun dah makan. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu pun sediakan khamar. Macam wine gitulah. Jadi sahabat pun minum. Maka mereka pun mabuk. Berarti macam akal hilang akal gitu. Saat masuk waktu solat, mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Jadi Ali radhiyallahu anhu pun jadi imam. Faqara'tu, maka aku pun baca, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku pun baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dia terbaca banyak begini. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Apa artinya? Maka Ali radhiyallahu anhu dia tersalah baca tu surah Al-Kafirun kan? Ali baca salah. Ke surat sebelah. Lalu iaitu Ali pun baca, Lalu aku membaca surah Al-Kafirun hingga pada ayat la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu aku tambahkan, kata Ali pun tambahkan, wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kalian sembah. Jadi tak bolehlah, pasal kalian di sini orang musyrikin sembah berhala. Jadi Ali terbaca wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami menyembah apa yang kalian sembah. Jadi berarti bila kerana pasal mabuk tu, jadi baca ayat Quran pun tersalah. Jadi Allah SWT turunkan firman-Nya. Jadi turunlah ayat ini. Jadi turunnya ayat ini sebab apa? Sebab Ali radhiyallahu anhu baca dalam bacaan dia pasal dia mabuk, jadi dia baca salah. Dan makna berubah opposite terus. Kerana agama Islam kan agama tauhid, tidak menyembah selain Allah. Tetapi kerana dah mabuk, dia baca kami menyembah apa yang kalian sembah. Tak bolehlah.
Kita kan la a'budu ma ta'budun. Kan? Sungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi kata, Ali tersalah baca, kami sembah apa yang kalian sembah. Jadi Allah SWT terus turunkan ayat, firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi maknanya sini pun belum lagi betul-betul perintah arak, minum arak ni diharamkan. Cuma tak boleh minum arak kalau nak solat. Maksud macam itu. Tapi arak belum lagi 100% diharamkan lagi. Kerana arak diharamkan in stages. Tahap demi tahap. Ini hikmah Allah SWT. Kerana arak ni telah menjadi macam diorang punya daily life. Orang-orang Arab tu. Jadi nak datang pengharaman arak pun tahap demi tahap. Demikianlah orang yang mabuk dilarang solat. Kerana mereka tidak faham dengan apa yang mereka baca ketika solat. Dan sehingga mereka ngelantur saat baca ayat. Jadi baca ayat pun mereka baca pun makna dia pun lari kan. Tersilap bacaan dia. Setelah khamar diharamkan, kaum muslimin tidak lagi melakukan kesalahan di atas. Solat dalam kondisi mabuk. Jadi arak pun setelah itu arak pun diharamkan. Namun meskipun mereka tidak mabuk, mereka boleh jadi tidak faham dengan apa yang dia baca. Sehingga hatinya lari ke mana-mana saat solat. Jadi bayangkan, kita tak mabuk pun, tak minum arak pun, kadang-kadang pun kita tak faham juga apa yang kita baca kan. Pasal apa? Pasal hati kita lari ke mana-mana saat solat. Apatah lagi kalau orang tu mabuk. Baca pun akan tersilap. Baca pun akan tersilap. Sebagian ulama menyampaikan sebuah nasihat. Jadi sebagian ulama menyampaikan sebuah nasihat. Kam min musallin lam yashrab khamra wa huwa fi salatihi la ya'lamu ma yaqul qad askarathu dunya bihumumiha. Jadi mabuk pun ada macam-macam jenis mabuk. Mabuk minum arak lain. Mabuk sibuk pun ada. Mabuk dunia pun ada. Mabuk cinta pun ada. Macam-macam jenis mabuk. Jadi hari ni kalau katakan kita solat, kita tak minum arak, mungkin kita tak mabuk arak. Tapi kita mungkin mabuk dunia. Kita hayal dengan dunia kita. Jadi kerana itu, sebagian ulama menyampaikan sebuah nasihat. Kam min musallin lam yashrab khamra. Betapa banyak orang yang solat dalam kondisi tidak minum khamar. Dia tak minum arak pun. Wa huwa fi salatihi la ya'lamu ma yaqul. Namun ketika dia solat, dia tidak faham apa yang dia baca. Walaupun dia tak minum arak pun, tapi bila dia solat pun dia tak faham apa yang dia baca. Ini apa yang ulama ni kata. Qad askarathu dunya bihumumiha. Sesungguhnya mereka dibuat mabuk oleh dunia dan segala obsesinya. Jadi yang membuat mereka mabuk ni dunia ni. Kerana mereka sangat-sangat mementingkan dunia. Mereka risau sangat dengan keduniaan mereka ni. Itu yang buat mereka jadi mabuk. Jadi bila mereka solat pun mereka tak faham apa yang mereka baca. Pasal terfikir-fikir mereka punya dunia mereka. Urusan dunia mereka. Mereka dah mabuk dengan keduniaan yang mereka perolehi. Dengan kesibukan dunia mereka. Jadi mabuk di sini tak semestinya mabuk minum arak aja. Pasal kita sekarang arak dah tak boleh minum pun. Dah memang dah diharamkan. Tetapi kita juga boleh dalam keadaan kita solat. Tapi kita mabuk apa? Hayal dengan urusan dunia kita. Mabuk keduniaan. Itu maksud di sini. Okay? Kerana kita sekarang di dalam bab apa? Solat tanpa makna. Jadi maknanya, kita nak kena pastikan yang bila kita solat, kita faham makna yang kita baca itu. Bila kita takbir, Allahu Akbar, kita faham Allah Maha Besar. Bila kita baca Al-Fatihah, kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita faham apa yang kita baca. Jadi kita masih ada masa lagi, kita masih hidup lagi kan. Masih ada masa untuk kita memperbaiki solat kita. Pastikan bila kita solat, kita sedang berkata-kata dengan Allah. Jadi setiap perkataan yang kita lafazkan, pastikan kita tahu makna dia. Kalau kita tak tahu, belajar. Lepas tu kita muhasabah diri kita. Dari mula kita solat hingga kita beri salam, kita faham tak setiap makna yang kita baca tu? Kalau tak faham,
Kita buka buku tengok. Apa yang aku kata? Bila aku sebut Subhana Rabbiyal Azim, apa dia? Maha suci Allah yang Maha Agung. Katakan kita tak tahu. Baca. Lepas tu bila kita solat, kita baca dalam solat, rukuk kita, sujud kita, tahiyat kita, duduk di antara dua sujud. Lafaz-lafaz, perkataan-perkataan bahasa Arab yang kita baca tu, pastikan kita memahami makna. Pasal ini akan membantu kita supaya bila kita solat, kita lebih khusyuk kepada Allah. Kalau kita tak tahu makna, dengan kita dia dimabukkan oleh dunia, kesibukan dunia kita, lebih-lebih lagi lah kita akan solat dalam keadaan lalai. Pasal yang kita sebut pun kita tak faham. Kita tak tahu makna dia. Demikianlah gambaran solat tanpa makna. Mereka solat namun batinnya kosong tanpa tersentuh maknanya. Jadi bila mereka solat, batin mereka kosong. Pasal makna mereka tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya kita usaha untuk kita mengetahui makna dulu. Barulah akan datang kekhusyuan di dalam solat kita. Kalau tidak, zahir kita tak tahu makna, maka batin pun tak akan ada kekhusyuan apabila kita mendirikan solat. Jadi bab ini, dia tak banyak page. Berapa pages saja. Itu 2 saja kan. Jadi di sini rumusannya, solat mesti kita nak usahakan supaya kita faham apa yang kita bacakan dalam solat. Okey. Kerana itu diharamkan arak. Kerana bila mereka solat dalam keadaan mabuk, mereka tak faham. Sehingga mereka sebut benda-benda lain. Perkara lain. Jadi hari ni memang kita tak adalah. Kita memang arak ni memang dah tak boleh minum dah. Kan? Tetapi boleh juga ada kalanya kita mabuk dengan urusan-urusan dunia kita. Macam-macam problem kita ada kan. Macam-macam masalah kan. Dengan dunia ni. Ataupun kita sangat fikirkan dunia kita. Jadi kalau kita dalam solat tu, kita boleh ada keadaan mabuk juga. Dengan keduniaan kita. Jadi sekurang-kurangnya apa kita perlu usaha? Kita perlu usaha untuk kita mengetahui makna-makna ucapan di dalam solat kita. Ya? Mabuk cinta macam tadi saya katakan. Mabuk cinta ada, mabuk cinta pun ada juga. Jadi semoga Allah SWT lindung kita supaya kita tak adalah mabuk-mabuk dunia ni, mabuk cinta dan sebagainya. Cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya termasuk diri kita sendiri. Bukan kata tak boleh cinta. Boleh cinta. Cinta pada ibu, pada isteri, pada suami, pada anak-anak. Memang kita manusia kan. Memang naturally kita cinta benda-benda ni. Ini semua benda-benda yang berkaitan dengan syahwat kita. Hawa nafsu kita. Tapi janganlah berketerlaluan sehingga mengganggu solat kita. Sehingga mengganggu solat. Semoga Allah SWT melindungi kita supaya kita sentiasa cinta perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Pasal kalau kita cinta perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itulah musibah yang paling besar sekali. Perkara yang halal kita cinta, alhamdulillah. Perkara itu halal. Tapi janganlah kita cinta perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Okey, baik. Kita akan teruskan kepada bab yang seterusnya, iaitu mengamalkan sunnah yang beragam. Mengamalkan sunnah yang beragam. Pasal bila kita solat kan banyak perkara-perkara yang sunnah di dalam kita mendirikan solat. Di antara praktik yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk. Untuk membantu kita, untuk kita dapat khusyuk kepada Allah bila kita solat, adalah mengamalkan sunnah yang beragam. That means bila kita mengamalkan sunnah yang beragam, it means that we are cautious. Kita ni cautious lah. We are conscious. Pasal apa? Pasal kita tahu bila kita solat, ada sunnah-sunnah yang beragam dalam solat. Jadi kita kadang-kadang tukar-tukar. Kadang-kadang doa iftitah kita baca yang ini, kadang-kadang baca yang itu. Kan di dalam kitab Muslim kan ada beragam-agam doa iftitah. Ataupun bila kita rukuk pun ada macam-macam zikir yang kita boleh bawa dalam rukuk. Contoh itu di dalam kitab Ismu Muslim ada semua. Jadi kalau kita baca tukar-tukar, berarti kita sedang dalam keadaan sedar. Menunjukkan kita sedar, kita tahu sunnah-sunnah yang beragam-agam. Jadi dibolehkan. Jadi di antara praktik yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan sunnah tanau. At-tanau, iaitu praktik amalan yang semuanya diajarkan Nabi SAW. Jadi kita utamakan apa yang Nabi ajar. Jangan kita
reka sendiri. Ataupun kadang-kadang kita lebih utamakan apa yang guru kita bagi tahu tapi sebenarnya bukan sunnah. Bukan daripada Nabi. Jadi kita mengamalkan apa yang Nabi SAW amalkan dan ajarkan kepada kita apa yang kita boleh baca ketika dalam solat. Jadi dalam ibadah solat ada banyak sekali sunnah yang beragam. Baik yang bentuknya gerakan maupun bacaan. Gerakan. Ada kala Nabi angkat tangan. Dia punya tinggi dia, paras bahu. Ada kala paras kuping telinga. Jadi ini sunnah yang beragam. Bagaimana Nabi pegang tangan, letak kat mana. Kerana kita dah lalu kan. Ada kala Nabi letak macam ni. Ada kala Nabi pegang dia punya pergelangan. Ada kala Nabi pegang dia punya ada di sini kan, ada 3 cara. Jadi ini memang sunnah-sunnah pergerakan. Sunnah-sunnah pergerakan. Ataupun sunnah-sunnah bacaan. Di dalam bacaan kita, sunnah-sunnahnya. Jadi dalam ibadah solat ada banyak sekali sunnah yang beragam. Baik yang bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh. Maka dibawakan contoh kat sini. Contoh ada banyak. Ini di antara contoh yang dibawa. Pertama iaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan setinggi pundak. Pundak berarti dia punya bahu. Setinggi bahu je. Dan terkadang setinggi telinga dia atas sikit. Keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi ada kala kita amalkan yang setinggi pundak. Ada kala kita naikkan sikit setinggi kita punya telinga kita. Jadi ini semua sunnah-sunnah yang beragam. Tapi kita tahu ini memang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita utamakan dulu. Jangan kita pergi. Kadang-kadang ialah kita belajar macam-macam ustaz, macam-macam guru. Mungkin ustaz guru tu pun ada juga cara-cara mereka sendiri yang bukan sunnah. Jadi jangan kita pergi ikut. Pastikan yang kita amalkan ni apa yang Nabi SAW ajarkan. Kerana sunnah-sunnah yang beragam ni ada banyak sekali. Kadang-kadang kita tak amalkan lagi. Kita pergi amalkan apa yang kita pergi reka sendiri. Jadi itu bahaya. Kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan, terkadang Nabi SAW mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbiratul ihram. Ingat tak? Ini pun saya dah ceritakan. Ada kala Nabi angkat tangan dulu baru Nabi sebut Allahu Akbar. Ini pun boleh. Ada kala Nabi sebut dulu Allahu Akbar baru Nabi angkat tangan. Ada kala serentak Allahu Akbar pun boleh juga. Jadi ini sunnah yang beraneka ragam. Jadi ini menunjukkan kekhusyuan kita dalam solat. Berarti kita solat berdasarkan ilmu, kita solat berdasarkan sunnah. Berarti kita conscious. Kita sedar yang kita sedang mendirikan solat. Ini semua akan membantu kita untuk datangkan kekhusyuan di dalam solat. Dan juga kita dapat menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta pada aku. Jadi kita hidupkan sebanyak mungkin sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta pada Nabi, maka Nabi kata dia akan bersamaku di dalam syurga. Jadi nak bersama Nabi di dalam syurga, dia kena cinta pada sunnah Nabi. Bukti yang dia cinta pada sunnah Nabi, dia mengamalkan sunnah Nabi. Itu maknanya dia cinta pada Nabi SAW. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Nabi SAW. Tapi cinta Nabi, ujian dia pun hebat. Ujian dia hebat. Jadi kesesuaian antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan, terkadang Nabi SAW mengangkat tangan dulu, baru mengucapkan takbiratul ihram. Terkadang beliau melakukan takbiratul ihram, baru mengangkat kedua tangan. Dan terkadang bersamaan. Jadi tiga-tiga cara boleh. Kita angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Ataupun kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita angkat tangan. Ataupun sama-sama, Allahu Akbar, pun boleh juga. Dan ini juga menunjukkan bahawa tidak ada kejumudan di dalam agama kita. Kadang-kadang ada keluasan. Bila ada keluasan, kita jangan sempitkan. Kita boleh mengamalkan apa yang mudah ataupun kita juga boleh
tukar-tukar, beraneka ragam ini. Ini di dalam bab dia, mengamalkan sunnah yang beraneka ragam. Yang ketiga, ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Kan doa iftitah ada banyak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ataupun subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala la ilaha illa ghairuk. Ada banyak. Ada beberapa doa-doa iftitah. Jadi kita tukar, jangan kita satu je doa. Kita belajar. Kalau katakan aku cuma tahu satu je doa iftitah, aku nak usaha untuk hafal yang lain pula. Di dalam kitab Ismu Muslim, kita dah lalu benda ni sebenarnya, ada doa. Jadi pada jemaah kan ada kitab Ismu Muslim, belajar. Jadi berarti kita sibukkan diri kita dengan ilmu. Bila kita sibukkan diri kita dengan ilmu, kita dipelihara oleh Allah daripada perkara-perkara yang akan jatuhkan kita di dalam maksiat. Kalau tidak, masa kita banyak terbuang. Bupat, cerita itu, cerita ini, macam-macam. Kan? Tak orang, tak kita lah. Kita semua sama kan. Tapi kita kena ada target. Tu pasal ada para ulama ataupun guru saya bagi nasihat kepada kita. Dia kata, setiap hari kita usahakan hafallah satu doa yang pendek-pendek. Kita ada target. Katakan, okey, hari ni aku nak hafal doa apa Doa-doa yang simple-simple. Doa bangun tidur, doa makan, doa minum, doa pakaian, buka pakaian, doa lihat cermin. Doa-doa masnunah yang ringkas-ringkas. Setiap hari kita usahakan hafal satu doa. Dalam kitab Ismu Muslim tu banyak doa-doa. Kita hafal. Tu target kita. Semalam aku dah hafal. Okey, tik. Okey, besok apa yang aku nak hafal ni? Jadi masa hafalan tu bila? Sebelum solat, sesudah solat tu 1, 2, 3 minit tu baca. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar. Sebelum tidur, alhamdulillah dah hafal satu doa. Lepas tu kita amalkan. Bila kita amalkan, dia kuat. Kita tak akan lupa doa tu. Jadi dalam setiap hari hafal satu doa yang ringkas. Dalam satu minggu, satu doa yang panjang-panjang. Target, okey, minggu ni aku nak hafal doa yang mana yang agak panjang sikit lah. Tu satu minggu kita hafal. Tak dapat satu minggu pun 2 minggu. Jadi kehidupan kita ni sentiasa kita banyak doa. Kita banyak doa, berarti doa itu adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bila kita mengamalkan doa, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa ini sama ada kita memohon hidayah, ataupun kita memohon pengampunan, ataupun kita memohon perlindungan, ataupun kita memohon pertolongan. Jadi bila kita berdoa, dia tak akan terkeluar daripada 4 ni. Sama ada kita doa, kita memohon hidayah dari Allah, ataupun kita memohon pengampunan dari Allah, ataupun kita memohon pertolongan, ataupun ada kali kita memohon perlindungan dari Allah. Jadi ini semua ibadah. Ini semua merupakan ibadah. Berarti kita sedang menyeru Allah. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeza-beza. Ini di antaranya bukan doa iftitah saja. Doa ketika rukuk pun ada beberapa jenis zikir. Ketika sujud pun ada. Duduk di antara 2 sujud pun ada. Lihat pada kitab kita Ismu Muslim. Ada beberapa doa-doa yang berbeza. Demikian pula ketika kita rukuk. Ketika kita rukuk, ketika kita iktidal, ketika kita sujud, maupun duduk di antara 2 sujud, ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi SAW. Kan? Jadi kita amalkan doa-doa yang mana yang sunnah. Jangan doa yang tak sunnah, jangan amalkan. Yang sunnah-sunnah kita amalkan. Dulu dia kata ada doa nak halau nyamuk. Apa doa dia? Allahumma fumakilah. Itu dia reka sendiri. Mana ada doa tu? Tapi dia kata itu doa halau nyamuk. Jadi kita jangan amalkan doa yang kita pandai-pandai reka sendiri. Lepas tu kita kata ni Nabi ajar. Jangan. Apa yang Allah ajar itu yang kita baca. Jangan kita pandai-pandai. Okay? Dan masih banyak lagi apa yang kami sebutkan di atas hanya contoh. Jadi pastikan setiap doa yang kita amalkan, pastikan ia adalah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita lah. Pasal ini dalam solat kan. Memang ada doa yang umum. Kita boleh gunakan perkataan kita sendiri. Tidak ada masalah. Tapi dalam solat, ada tak doa-doa lain? Redaksi-redaksi yang lain? Jadi kita amalkan. Sama ada dia bentuk pergerakan ke ataupun bentuk pengucapan. Jadi kita ucap, kita belajar. Ini di antara cara. Jadi ini semua sebenarnya bab-bab yang singkat-singkat ni
solat tanpa makna, mengamalkan sunnah yang beragam. Maksudnya apa? Supaya datang khusyuk. Supaya datang khusyuk di dalam solat kita. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui ada banyaknya ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan solat. Okay, contoh, kita belajar, kita dah tahu beberapa doa iftitah. Kita dah tahu beberapa doa yang kita boleh amalkan. Zikir, beberapa zikir yang kita boleh amalkan ketika kita rukuk. Kita tahu ketika sujud pun ada beberapa jenis zikir. Contoh kan. Jadi macam mana ni? Adakah kita nak amalkan semua sekali? Ataupun kita sekali amalkan yang ini, lepas tu masa yang lain amalkan yang lain pula macam mana? Jadi diajar kepada kita. Yang tepat macam mana? Contohlah. Kan Nabi SAW kan ada kala Nabi bila takbir, Nabi angkat tangan dulu, baru Nabi takbir kan. Ada kala Nabi takbir dulu, Allahu Akbar, baru Nabi angkat tangan kan. Jadi kita boleh buat satu-satu, betul? Kita boleh buat tiga-tiga serentak. Tak boleh lah. Jadi sama juga kalau pelafazan pun, kalau kita amalkan yang itu. Lepas tu nanti mungkin rakaat yang kedua kita boleh amalkan yang lain pula. Ataupun solat subuh yang ini, solat zuhur yang ini. Tapi kalau kita solat subuh yang kita dah hafal, semua kita nak amalkan, itu adakah cara itu dibolehkan? Maka dia akan terangkan sekarang dalam bab ini. Jadi dia kata bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan solat. Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya. Yang tepat kita mempelajari semuanya, menghafalkannya, tetapi mengamalkannya secara bergantian. Kita belajar, semua kita belajar. Kita tengok apa bila Nabi rukuk, apa semua zikir-zikir Nabi pernah amalkan ketika rukuk. Kita belajar semua. Kita hafal semua. Tapi bila amal, kita amal ganti-gantilah. Kita amal ganti-ganti. Kerana kadang-kadang Nabi baca macam ni. Nanti kadang-kadang Nabi baca yang ini. Ada kala Nabi baca yang ini. Jadi kita pun ganti-ganti juga. Tapi belajar, semua kita belajar. Semua kita nak tahu. Hafal, semua kita nak hafal. Jadi kita tahu berapa banyak doa iftitah yang kita dah tahu, kita amalkan. Dan kita tak tahu, kita belajar, kita hafal. Lepas tu nanti kita sekali-sekali kita baca yang ni pula. Contoh macam tu. Okay? Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawuk secara bergantian. Jadi apa manfaat dia? Apa benefits dia? Kalau kita tahu doa-doa tanawuk ini, kita tahu zikir-zikir ini, sunnah-sunnah tanawuk ni kita tahu, kita pun hafal, kita pun amal secara bergantian, apa dia punya kelebihan dia? Apa dia punya keutamaan dia? Maka yang pertama adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW secara bergantian. Dengan cara ini akan semakin memperbesar peluang pahala kerana mengikuti sunnah. Sejuk sejuk, off the switch. Yes. Kalau sejuk, matikan. Kalau dah mati masih sejuk, capai biskut-biskut tu makan sikit. Panaskan badan. Okey, baik. Jadi pertama kita mengamalkan semua sunnah Nabi SAW secara bergantian. Dengan cara ini akan semakin memperbesar peluang pahala kerana mengikuti sunnah. Jadi dia punya benefit dia, kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah tanawuk ini secara bergantian, maka ini akan membesarkan peluang kita diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Kita mengikuti sunnah. Pasal kita ikut sunnah. Kedua, melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana jika kita hanya mengamalkan satu sunnah, maka sunnah yang lain akan hilang. Kalau katakan kita amalkan yang ini, kita tak belajar yang lain kan, lama-lama sunnah ni ditinggalkan. Sunnah ni ditinggalkan. Jadi kerana itu Nabi kata, man ahya sunnati. Ahya berarti menghidupkan. Dia menghidupkan sunnahku. Jadi kita nak menghidupkan sunnah, berarti kita nak mengamalkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguhnya dia mencintai aku. Kalau kipas ni, Swiss dia sebelah sana. Kat tepi situ. Kalau sejuk lah. Tak sejuk Okay, baik. Okay, baik. Jadi, barang siapa yang menghidupkan. Jadi di sini, bila kita kedua ni, dia punya manfaat dia, benefit dia, melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana jika kita hanya mengamalkan satu sunnah, maka sunnah yang lain akan hilang. Sebaliknya, ketika kita mengamalkan semua sunnah itu secara bergantian,
maka semua sunat itu akan terjaga. Jadi semua sunat-sunat Nabi ni akan terjagalah. Ini di antara keutamaan ataupun benefit yang kedua. Dapat memelihara sunat. Bila sekali kita amalkan ini, sekali-sekali amalkan ini kan. Jadi dapat mengamalkan sunat. Yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika solat. Kebiasaan dan rutinitas pada suatu gerakan akan membuat gerakan itu terkesan lebih spontan. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Pasal kita asyik baca yang itu jadi rutin. Jadi bila jadi rutin, dia dah jadi macam apa, kekhusyuan dia kurang. Pasal dah macam gitu je kan. Tapi kalau kita tukar, kita akan lebih alert. Sekarang ni aku baca zikir ni pula. Kita akan lebih alert. Pasal kalau satu perkara kita buat macam gitu je, dia jadi rutin. Jadi dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Dan hal ini boleh terjadi pada ibadah solat. Ketika orang yang solat hanya melakukan satu jenis gerakan dan bacaan saja. Dan itu menjadi tata cara solatnya dari kecil hingga dewasa. Yang itu dia buat. Maka pada saat dia melakukan solat, banyak gerakan yang dilakukan hanya spontanitas. Seperti dia jadi macam rutin sajalah. Daripada kecil sampai besar, doa iftitah yang itu je. Dia tak tukar-tukar. Jadi kita kena belajar. So kita kena gunakan masa kita. Make use of our time. Masa kita ni banyak sangat. Kalau kita rasa aku ni jenis memang tak rajin baca. Mata aku pun dah tak nampak. Buka YouTube lah. Picit. Doa iftitah dalam solat. Nanti keluar semua kan. Dengar. Kita dengar selalu, lama-lama kita hafal. Kalau kita jenis tak rajin baca, kita lebih minat dengar, kita dengar. Apa tu doa-doa yang mana yang disunahkan. Tapi pastikan channel yang kita guna ni channel yang sunnah lah. Channel-channel yang sunnah. Okey, ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika solat. Ini kita dah baca. Berbeza dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan atau gerakan. Sebelum dia melakukannya, dia akan berfikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang akan dia pilih. Beri salam pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, kita boleh cukup Assalamualaikum. Boleh juga. Kita boleh baca yang penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun yang pertengahan Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun Assalamualaikum pun boleh juga. Jadi ini beraneka ragam. Kita boleh amalkan. Misalnya jika orang hanya hafal satu doa iftitah saja, maka begitu takbiratul ihram, dia akan spontan membaca doa itu. Jadi berarti dengan kita mengamalkan sunnah yang beraneka ragam di dalam solat kita, sama ada bentuk penggerakan atau bentuk bacaan, ini sebenarnya akan menambahkan lebih kesedaran kita di dalam solat. Pasal para jemaah rahimani rahimakumullah, kita dah sampai ke muka surat 60. Betul? Memang ada banyak lagi lah pasal buku-buku ni 300 lebih. Muka surat dia. 300 lebih. Tapi kita mesti jangan biar berlalu minggu demi minggu berlalu macam tu je. Jangan. Kita sentiasa usaha. Aku ni belajar kitab tafsir solat ni, ada tak aku amalkan? Bagaimana keadaan solat aku ni? Dah hampir beberapa bulan ni, bagaimana ada tak peningkatan, penambahan, doa yang aku belajar dan sebagainya. Masa-masa aku ada tak aku gunakan usaha untuk aku memperbaiki solat aku. Untuk aku memperhalusi solat aku. Very important. Pasal kita belajar seminggu sekali. Ada di antara kita seminggu kita belajar mungkin 2-3 kelas saja. Ada di antara kita. Kalau Imam Nawawi setiap hari dia belajar, berapa banyak subjek dia belajar Imam Nawawi? Belasan subjek. Imam Nawawi. Kita tak. Kita seminggu satu subjek. Paling-paling kuat pun 2-3 subjek. Belajar kan? Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, orang satu hari kadang-kadang sampai 10 subjek, 11 subjek. Dan itu pun mereka hafal, mereka faham, mereka tulis. Macam-macam. Jadi bagi kita yang seminggu sekali, seminggu 2 kali ni, kita revise. Jadi hari-hari yang kita tak pergi kelas tu, kita tetap akan allocate time, kita tetap akan beri masa yang sekarang ni aku ni lepas asar ke sebelum asar ke sebelum zuhur ke selepas zuhur ni, aku bagi 10-15 minit ni untuk aku revise balik, untuk aku murajaah, untuk aku ulang kaji pelajaran aku ni yang aku belajar. Kalau tidak, dia jadi buku ni kita cuma buka mungkin seminggu sekali saja. Very important. Okey, seterusnya
Berbeza dengan orang yang menghafal banyak. Kalau orang tu dia menghafal banyak, doa iftitah, sesudah takbiratul ihram, dia akan berfikir terlebih dahulu doa iftitah yang mana yang dia akan baca. Okay? Dengan cara ini, solat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk kerana semua diiringi dengan berfikir mengenai konten solat yang kita kerjakan. That means kita solat ni, kita akan fikirkan solat. Kita akan fikirkan konten solat. Itu maknanya khusyuk lah. Tapi kalau kita solat, kita tak fikirkan konten solat, kita fikirkan di luar konten solat, itu berarti kita tak khusyuk. Jadi, as long as bila kita solat, kita fikirkan apa yang kita nak lakukan dalam solat tu, itu yang maknanya khusyuk kita. Kalau tidak, kita lalai tau. Kita pun tak ingat bila rukuk, bila dah masuk rakaat kedua, ketiga, tiba-tiba dah beri salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis solat. Tapi bila kita solat, kita tak terfikir apa-apa pun. Dia lalu macam tu je, solat kita. Jadi berarti solat kita tak khusyuk. Dengan cara ini, solat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk kerana semua diiringi dengan berfikir mengenai konten solat yang kita kerjakan. Yang keempat, menghindari potensi fanatik golongan. Jangan kita taksub, zikir ni je. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lepas tu bila kita tengok ada orang baca Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Salah. Kau baca ni tak boleh. Padahal boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak tambah wa bihamdi ke tanpa wa bihamdi pun boleh. Jadi kurikulum pendidikan suatu ormas tertentu, organisasi tertentu, terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa atau bacaan saja. Sementara doa dan bacaan yang lain kurang diperhatikan sehingga menjadi ciri khas. Pasal ini, buku ni kan ditulis oleh ustaz ni dari Indonesia. Dia kata di Indonesia, dua ormas, organisasi yang terbesar, NU dan Muhammadiyah, memiliki kurikulum pelajaran agama yang berbeza, termasuk perbezaan redaksi doa dan zikir yang dibaca ketika solat. Sehingga ada istilah doa iftitah versi Muhammadiyah ataupun doa iftitah versi NU, tasyahud versi Muhammadiyah, tasyahud versi NU, ataupun doa iftitah mazhab Syafi'i yang mana apa Hanafi kan. Ada berbeza-beza macam ni. Padahal semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal semua datang daripada Nabi. Jadi kita jangan fanatik. Kita jangan rasa satu je. Jangan. Jadi di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah dengan adanya sunat tanawuh. Bahawa ibadat itu ibarat makanan bagi hati. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya perlu satu jenis makanan, namun kita perlu aneka jenis makanan yang lain lah. Umpama. Jadi kita tak rasa bosan lah. Asyik amalkan zikir ni je kan. Jadi ada zikir yang beraneka ragam yang pastikan yang dia datang daripada Nabi SAW. Kita jangan pandai-pandai pergi tukuk tambah tak. Bukan berarti kita pergi buka yang lain. Tidak. Sama, yang penting dia datang daripada Nabi SAW. Dan bahawa sunat tanawuh merupakan bahagian dari kemudahan syariat. Sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Pasal kita manusia kan lekas jemu, lekas bosan. Jadi bila kita mengamalkan sunat-sunat yang berbeza, maka ini akan hilangkan kebosanan kita. Dan dia juga tak menjadikan solat ni sebagai rutin saja. Tidak. Kita akan rasakan inilah ibadah. Inilah makanan rohani bagi aku. Okey, baik. Seterusnya, macam-macam sunat tanawuh. Sunat tanawuh dalam solat ada 3 macam. Sunat tanawuh dalam solat ada 3 macam. Yang pertama, sunat tanawuh yang hanya boleh dikerjakan salah satu saja. Namun secara bergantian. Dia ada sunat yang mana dia dikerjakan salah satu saja. Kita tahu beberapa, tapi kita cuma amalkan salah satu. Lepas tu kita boleh ganti-gantikanlah dengan yang lain. Misalnya cara takbiratul ihram. Macam tadi saya bagi contoh kan. Berarti sama ada kita setinggi pundak ataupun setinggi cuping telinga lah. Tapi kita boleh amalkan at one time berapa kali? Sekali. Takkan kita Allah. Dua-dua kita nak amalkan. Betul? Susah lah. Kalau kita nak turun daripada rukuk, kita nak daripada iktidal, kita nak turun tangan dulu ke kaki dulu. Walaupun ada perbezaan di antara para ulama kan. Kalau kita nak turun tangan dulu. Takkan kita nak turun tangan dengan kaki dua-dua serentak. Yang Nabi tak pernah bikin turun kepala dulu.
Jadi maknanya kat sini kita ada yang kita boleh amalkan one time at satu jenis saja dalam satu masa. Di antaranya sunat tanawuk yang hanya boleh dikerjakan salah satu saja namun secara bergantian. Misalnya cara takbiratul ihram antara setinggi pundak dan setinggi telinga. Jadi kita pilihlah. Mungkin rakaat yang pertama kita buat setinggi pundak. Kita naik pada rakaat yang ketiga katakan setinggi telinga. Ataupun subuh kita amal macam ni. Solat zuhur mungkin macam ni. Jadi kita sedar. Berarti sebelum kita solat ni kita dah mindset kita dah prepare content solat kita dah. Sunnah mana yang aku nak amalkan dalam solat aku. Kita akan diberi pahala oleh Allah. Dan ini menunjukkan kita ada ilmu. Bila kita mengenal sunnah-sunnah Nabi, ini menunjukkan kita ada ilmu. Mengenai agama kita, ibadah kita. Tidak mungkin dipraktikkan satu tangan setinggi pundak ataupun kita buat macam gini. Dua-dua. Betul tak? Yang kat depan saya ketawa, yang kena ketawa saya lah, saya buat apa. Jadi maknanya kita nak buat macam gini ke macam gini ataupun satu gini. Macam mana? Itu macam nak apa, nak stop traffic kan? Stop traffic ke apa. Jadi ada macam-macam jenis lah. Ada yang dia gini pun ada. Tu saya tak tahu, saya tak pernah jumpa dalil. Tapi kalau kita pergi masjid, kadang-kadang macam-macam jenis pattern kita nampak. Ada yang dia angkat tabir gini. Macam-macam kan. Tapi yang Nabi ajar yang dalam hadis macam mana. Itu yang kita amalkan. Kalau kita ada kesempatan sampaikan. Kalau tak ada, jangan. Kerana orang sensitif. Kadang-kadang kita sampaikan, orang tak terima. Tapi apa kita boleh buat? Kita buat hubungan, kita buat kawan. Lepas tu lama-lama kita ajak dia duduk majlis ilmu. Itu penting. Bila duduk dalam majlis ilmu kan, bila dia dengar ustaz sampaikan ke apa, baru dia akan, sebenarnya aku buat selama ni salah. Tapi dia diam-diam lah. Tapi kalau kita tegur dia, ego kan. Mana tak boleh. Jadi ini di antaranya. Berarti kita boleh mengamalkan salah satu saja. Tapi kita boleh tukar-tukar. Tapi kita tak boleh nak amalkan dua-dua. Bacaan iftitah yang di sana ada aneka ragam macam doa. Diamalkan salah satu. Namun secara bergantian. Pasal kalau kita nak amalkan doa iftitah ni ada banyak. If we look at our kitab yang Hisnul Muslim tu, doa iftitah tu ada lebih pada 4-5 doa iftitah. Takkan kita nak amalkan at one Allahu Akbar sebelum baca Al-Fatihah kan disunahkan baca doa iftitah. Kita tak perlu nak amalkan semua sekali. Kita amalkan yang satu dulu. Okey, nanti the next prayer amalkan lagi satu doa iftitah. Tu maksudnya. Kita tak combinekan banyak-banyak doa iftitah. Itu bukan cara, itu bukan sunnah. Pasal Nabi pun tak combinekan semua. Kalau Nabi baca semua sekali, berarti dah tak ada beraneka ragam dah. There is one complete. Tapi Nabi kadang baca macam ni, kadang Nabi baca macam ni, kadang Nabi baca macam ni. Beza-beza. Kedua, sunat tanawuk yang boleh digabungkan. Ada kala sunat tanawuk ni boleh digabungkan. Seperti doa sebelum salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa sebelum salam dan itu semua boleh digabungkan dalam sekali solat. Doa bila kita baca tahiyat, sebab kita baca tahiyat kan ada doa-doa dia, kita boleh gabungkan semua banyak-banyak. Doa melindungi daripada fitnah kubur, dajjal dan sebagainya. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ada banyak doa-doa yang sebelum salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Banyak doa-doa sebelum solat ni kita boleh bacakan. Sebelum kita beri salam. Itu boleh. Pasal itu doa. Jadi ada kala doa-doa ni kita boleh himpunkan berapa banyak doa yang kita nak. Itu tidak ada masalah. Yang ni di antara dia kata seperti doa sebelum salam, Nabi SAW mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Dan itu semua boleh digabungkan dalam sekali solat. Ketiga, sunat tanawuk yang dikerjakan kadang-kadang. Seperti membaca surah di rakaat ketiga dan keempat atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Jadi biasa ni kan kita baca surah rakaat yang pertama dengan kedua. Tapi kalau sekali-sekali kita nak baca surah dalam rakaat yang ketiga ataupun yang keempat, ini juga dibolehkan. Tapi sekali-sekali, bukan selalu. Ataupun ketika hendak sujud, mengangkat tangan ketika hendak sujud. Pasal biasa kita kan, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd kan. Lepas tu tak perlu angkat tangan lagi kan. Tapi kalau sekali-sekali kita nak angkat tangan pun ada sunnah dia juga. Pasal kadang kita nampak dua orang buat. Dia angkat tangan. Tapi bila kita orang buat, kita rasa macam pelik kan.
Tapi ada sunnah dia. Tapi sunnah ni sekali-sekali lah kita buat, bukan selalu. Sekali-sekali kalau kita nak hidupkan sunnah ni, dibolehkan. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya. Namun terkadang beliau melakukannya. Terkadang beliau melakukannya. Sehingga yang sesuai sunnah kita amalkan, namun sifatnya hanya sesekali. Jadi yang sekali-sekali Nabi buat, kita pun buat sekali-sekali juga. Kita buat. Okay? Disimpulkan dari buku. Ini diambil dari buku Al-Tanawu Al-Mashhur fi Sifat As-Salat. Okay? Ini diambil daripada buku karya Syekh Salman bin Umar Al-Sunaidi. Okay. Seterusnya. Aneka doa rukuk dan sujud. Apakah boleh digabungkan? Doa rukuk dengan doa sujud, boleh tak kita gabungkan? Ada banyak doa rukuk, iktidal dan doa sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah kita boleh menggabungkan sekian banyak doa itu dalam sekali rukuk atau sekali sujud? Ini soalan lah. Pasal kan ada banyak jenis. Bila kita rukuk, bila kita sujud, ada banyak doa-doa yang kita boleh amalkan. Tapi kita boleh tak gabungkan semua sekali dalam sekali sujud? Misalnya, dia kasih contoh. Ada sekian redaksi doa rukuk. Apakah kita boleh menggabungkan banyak redaksi dalam sekali rukuk? Ataukah kita baca salah satu kemudian diulang-ulang? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini ada perbezaan pendapat. Okay? Yang pertama, yang lebih afdal digabungkan semuanya dalam sekali rukuk. Ada kata dalam sekali rukuk tu kita gabungkan semua. Nanti saya kongsikan. Nanti kita beri kat Ismu Muslim, kita tengok contoh dia. Ini merupakan pendapat An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi pendapat macam itu. Imam Nawawi kata, menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, wal afdalu an yajma'a baina hadhil azkar kullaha. Dia kata, okay, Nabi Imam Ghazali kata yang paling afdal adalah kita menghimpunkan, bahawasanya menghimpunkan zikir-zikir ini semua sekali. Okay? Menghimpunkan. Itu apa yang nak Imam Nawawi kata. Yang paling afdal adalah menggabungkan semua doa-doa ini jika hal itu memungkinkan lah. Kalau possible lah. Maknanya kalau kita semayang, kita bukan imam, contoh. Kita semayang sendirian. Kita pun tak kalang kabut. Semayang tahajud kita ke apa, kita ada masa kan. Mungkin kita nak amalkan semua sekali yang kita tahu. Silakan. Maknanya boleh. Di mana tidak memberatkan yang lain. Kalau kita imam, janganlah baca panjang-panjang kan. Kita baca satu-satu je. Pendapat kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun. Meskipun boleh dibaca secara bergantian di rukun yang lain. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan. Okay? Beliau menyatakan dalam kitab Nuzul Al-Abrar, Ya'ti maratan bihadih. وَبِتِلْكَ الْأُخْرَى وَلَا أَرَى دَلِيلًا عَلَى الْجَمْعِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لَا يَجْمَعُهَا فِي رُكْنِ وَاحِدٍ بَلْ يَقُولُ هَذَا مَرَّةٌ وَهَذَا مَرَّةٌ. Orang yang solat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama atau doa rukuk kedua di rukuk kedua. Dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa dalam satu rukuk. Jadi ada pendapat kata satu rukuk satu jenis saja. Jangan kita gabungkan doa-doa rukuk yang lain. Maksud dia macam itu. Tapi pendapat yang pertama kata tak apa. Kau boleh gabungkan semua doa-doa rukuk. Kau boleh gabungkan semua doa-doa yang di dalam sujud. Tapi ada pendapat kata tidak. Kalau kau rukuk, doa ni. Mungkin rukuk kau yang kedua, rakaat yang kedua kau boleh baca doa ni. Berarti ganti-gantilah. Macam itu. Okay? Dan Rasulullah SAW juga tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk. Namun beliau baca doa A di rukuk pertama dan doa B di rukuk yang kedua. Maksudnya macam itu. Nabi pun tak gabungkan, dia kata. Imam Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Juraish bahawa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha, apa yang anda baca ketika rukuk? Jawab Imam Atha, apa yang Imam Atha baca ketika rukuk? Idza lam ajal wa lam yakun ma'i man yaj'alani fa inni aqul. Jadi dia kata kalau aku tak kalang kabut, aku bacalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbuna in kana wa rabbana la maf'ula thalatha marat. Berarti dia baca 3 kali. Ataupun dia baca subhana rabbil azim 3 kali. Ataupun dia baca subhanallahi wa bihamdi 3 kali. Ataupun dia baca subhanal malikul qudus 3 kali. Ataupun dia combinekan semua. Katakan 3 kali 3. Pasal apa? Dia kata
Pasal aku tak kalang kabut. Aku not in a hurry, dia kata. Dia baca semua tiga. Padahal ni semua doa-doa rukuk yang berlainan, yang berasingan. Tapi dia baca semua sekali dalam satu rukuk. Apa ni yang dia katakan? Jadi maknanya contohlah kalau kita solat malam, kita punya on time, kita memang nak solat, baca ayat Quran dengan tenang, kita nak rukuk yang lama, nak sujud yang lama kan. Kita boleh baca semua doa-doa yang Nabi ajar kita ketika rukuk. Semua doa-doa, zikir-zikir yang Nabi ajar kita ketika sujud. Boleh, tak ada masalah. Pasal ni kita masa kita sendiri. Kita bukan imam. Tidak ada orang yang mengikuti kita dalam solat, tak ada masalah. Boleh. Tetapi ada yang pendapat kata tidak. Apa yang Nabi buat rukuk gini. Kalau kita nak rukuk yang kedua nanti, rakaat yang kedua, baru kita baca yang lain. Kita tak gabungkan. Jadi berbeza pendapat di antara para ulama. Okay, berbeza pendapat di antara para ulama. Jadi di sini pun berarti ada keluasannya. Jika saya tidak buru-buru, maka saya membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula 3 kali. Subhana rabbil azim saya baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi 3 kali. Subhanal malikil quddus 3 kali. Subuhun quddus rabbul malaikatu wa ruh. Tasbih rahmatu rabbi wa dabahu, itu beberapa kali. Kemudian beliau mengatakan saya membaca doa ketika sujud seperti yang saya baca ketika rukuk. Jadi sujud dia, apa yang dia baca, rukuk dia dengan sujud dia sama doa-doa dia. Panjang dia pun sama juga. Ini apa yang dia katakan. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukuk. Tak ada masalah. Seperti dalam satu rukuk atau satu sujud. Ini tidak ada masalah. Kemudian Imam Albani memberikan keterangan untuk bacaan rukuk dan sujud yang sangat lama. Kemudian Imam Albani menerangkan, menurut saya tidak masalah menggabungkan semua doa ketika rukuk dan sujud yang lama. Namun, jika hanya membaca satu jenis doa ketika rukuk dan sujudnya panjang, itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan diulang-ulang salah satu zikir yang sesuai sunnah. Dan ini yang mendekati dengan sunnah. Jadi ini menurut Albani dia kata apa? Dia kata di sini, tidak ada masalah menggabungkan semua doa ketika rukuk dan sujud yang lama. Katakan kalau rukuk yang lama, sujud yang lama, kita nak baca gabungkan semua doa-doa, tidak ada masalah dia kata. Namun jika hanya membaca satu jenis doa ketika rukuk dan sujudnya panjang, itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan diulang-ulang salah satu zikir yang sesuai sunnah, dan ini yang mendekati sunnah. Ataupun dia boleh baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim banyak-banyak kali. Itu pun boleh juga. Instead of dia gabungkan semua zikir-zikir yang Nabi ajar tu dalam satu rukuk, ataupun dia satu zikir tu aja tapi dia baca banyak-banyak kali juga, pun boleh juga, tak ada masalah. Katakan subhana rabbil a'la kan kita boleh baca, biasanya kita baca 3 kali kan. Ataupun kita nak baca 3 ke 6 ke 9 ke, kita ambil yang ganjil. Ataupun kita nak baca beberapa banyak kali, pasal kita nak rukuk yang lama. Tapi kita tak hafal doa-doa zikir yang lain ketika rukuk, kecuali subhana rabbil azim. Katakan, kita boleh bacalah subhana rabbil azim beberapa banyak kali. Pasal apa? Kita nak panjangkan rukuk kita, kita nak lamakan rukuk kita, dan kita nak lamakan sujud kita. Wallahu a'lam. Jadi di sini berarti rumusan, ada ulama kata boleh gabungkan semua doa-doa, zikir-zikir ketika rukuk yang Nabi pernah ajar, gabungkan semua baca sekali boleh. Ataupun kita pisah-pisahkan pun boleh. Kita ganti-ganti pun boleh. Ataupun dia pendek tapi kita nak baca banyak-banyak kali, itu pun boleh. Tak ada masalah. Kita lihat kita Ismu Muslim kita supaya kita dapat ganjaran. Kita dapat dia punya kefahaman kita lah lebih jelas. Ni kitab Ismu Muslim yang kita dulu buat kan. Ni contoh aja. Ni saya nak tunjuk contoh je. Kita tengok, katakan. Kita ambil doa. Katakan kita ambil doa iftitah. Ini 56. Ya. Pun tak ada masalah juga. Biasanya kita ganjakan
Kerana Allah tu ganjil dan Allah suka pada yang ganjil. Tapi kalau kita baca 4 kali ke kita baca tak ganjil pun tidak ada masalah juga. Dia tidak akan membatalkan solat kita dan sebagainya. Okay? Kerana membaca tu dia bukan di antara rukun solat. Rukun dia mesti nak kena ada rukun. Walaupun kita tak baca sekalipun. Kadang-kadang kita ajar orang yang baru masuk Islam, dia tak tahu nak baca apa. Kita kata you just sujud ni, you just think of Allah. Cukup. Tapi yang penting kena ada tumak nina, kena ada momentary pause kat situ. 3 kali. Pasal dalam kitab kita semua 3 kali. Jadi boleh kita dah terlebihkan macam Ya. jadi satu salah. Tak ada masalah. Kita dah terlupa gitu. Ya. Jadi perasaan itu sentiasa ada. Yes. Jadi memang kita betul. Yes. Salah itu Betul. Jadi tu pasal bila kita belajar, kita dah lebih luas sekarang. Oh sebenarnya tak semestinya 3 kali. Sekali pun sebenarnya pun boleh juga. Yang penting kita ada tumak nina saja. Tu yang penting. Okey. Okey, macam kita tengok satu contoh dalam kitab kita ni. Kita lihat doa iftitah. Ada berapa banyak doa iftitah? Ada 27. Ini satu doa iftitah. Lepas tu ada lagi doa iftitah. Ini pun doa iftitah. Ini lagi pendek sikit. Yang tadi lagi panjang. Ini doa iftitah berarti bila kita lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum kita baca Al-Fatihah kan doa iftitah kan. Jadi doa iftitah ni pun ada beberapa variasi. Ini dia kata kita tak combinekan semua. Tak. Kita pilih satu je. Mungkin nanti solat zuhur lain pula. Okay, contoh macam kat sini. Tengok kita lihat. 27. Panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini kalau kita belum hafal, kita hafal. Ini satu daripada antara doa iftitah. Yang kedua, agak ringkas sikit. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang lebih ringkas. Lepas tu ada lagi. Wajah tu wajah lillazi fatara samawati. Ini lagi. Jadi ada beberapa variasi doa iftitah yang Nabi ajar. Ada lagi. Ini ada yang panjang yang Nabi amalkan ketika tahajud malam. Doa iftitah Nabi agak panjang ketika solat malam. Jadi ada beberapa variasi. Jadi doa iftitah ni kita cuma amalkan satu jenis pada satu doa iftitah. Dia tak sunnah kita combinekan semua, tidak. Pasal Nabi pun tak pernah combinekan semua doa iftitah, tidak. Jadi kita baca satu solat, satu jenis doa iftitah contoh. Kita hidupkan. Itu maksud dia. Okey, baik. Kita pergi sekarang kepada bacaan sebelum ke surat 63 Okay, baik. Okay, bacaan 60 berapa buku kita? Okey. Bacaan sebelum solat. Okey, ini juga bab yang baru, bacaan sebelum solat. Bacaan sebelum solat, dalam hadis tentang orang yang solatnya salah. Lalu minta diajari Nabi SAW. Orang itu mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Saya tidak boleh solat lebih baik dari itu. Kerana itu ajari saya. Kemudian beliau kemudian Nabi SAW berkata, "Idza qumta ila salati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian Nabi kata, apabila kamu sudah siap untuk solat, segera bertakbir. Allahu Akbar. Maknanya ini takbiratul ihram. Kemudian baca surah Al-Quran yang kamu hafal. Dalam hadis yang lain, sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan cara solat Nabi SAW. Apa yang Nabi kata? La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli qal faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata faqabbara farafa'a yadayhi hatta khazata udunai. Okey, ini apa yang disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam guna solat. Sesungguh akan kuperhatikan cara solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdiri menghadap kiblat. Berarti Nabi bila solat, Nabi berdiri, Nabi menghadap kiblat. Lalu beliau bertakbir. Beliau angkat kedua tangannya setinggi telinganya. Berdasarkan beberapa hadis di atas, para ulama menegaskan bahawa tidak ada doa atau bacaan khusus yang disunahkan untuk dibaca sebelum solat. Baik bentuknya taus, surah Al-Falaq, surah An-Nas atau lafaz niat atau bacaan selainnya. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa tak ada doa-doa macam sebelum solat ni kita nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita baca qul a'udzu bil falaq wa bin nas, baru kita nak takbir. Dalam hadis ni tak ada. Nabi tu datang, Nabi terus Allahu Akbar. Nabi terus mula solat. Ini apa yang dikatakan dalam hadis ini. Tak ada Nabi ta'awuz dulu ke, Nabi baca surah Al-Falaq dulu ke, Nabi baca surah An-Nas dulu ke, baru Nabi takbir. Tidak ada. Pasal kalau ada pun susah orang yang baru masuk Islam ni nak solat. Pasal kita kena cakap apa? You cannot pray. You learn surah An-Nas first. You must read surah An-Nas, then only you can takbir. Susah tak? Susah. Jadi berarti kalau orang tak baca surah An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya, dia dah ada wuduk semua, dia mula solat, dia terus takbir, boleh. Pasal tu yang apa Nabi SAW buat. Itu yang apa Nabi SAW buat. Benda ni berlaku. Jadi Nabi SAW ketika hendak solat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan beliau tidak membaca kalimah apapun sebelumnya. Dan beliau juga tidak melafazkan niat sama sekali. Memang kalau sunnah, kita tidak melafazkan niat. Yang kita nak solat, tidak melafazkan niat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan kita lafazkan niat. Usolli, fardhu, lafazkan niat. Tapi kalau sunnah dia sebenarnya, niat ni tidak dilafazkan. Pasal niat ni adalah amalan hati. Cuma niat dilafazkan ketika umrah dan haji je baru lafazkan niat. Jadi daripada situ mereka ambil dalil ni kias. Pasal umrah haji boleh lafazkan niat, jadi solat pun kita lafazkan niat. Tapi sebenarnya lafaz niat ni ketika umrah dan haji, labbaik Allahumma umrah, kita lafazkan niat. Tapi kalau kita tak lafazkan niat pun tetap kita niat dalam hati. Pasal once kita dah lafazkan niat, bila kita buat umrah ataupun haji, kita lafazkan niat kan, Allahumma labbaika bi umrah. Ataupun labbaik Allahumma bi umrah, kita lafazkan niat. Bila kita lafazkan niat umrah, kita lafazkan, at the same time kita pun niat dalam hati kita. Kita nak memasuki ibadah umrah kerana Allah Ta'ala, maka berlakulah pantang larang ihram. Berlaku. Sampailah kita tahlul, barulah pantang larang tu diangkat habis. Tapi yang penting adalah niat, bukanlah lafaz. Pasal Allah SWT akan hukum kita based on kita punya niat. Cuma untuk ibadah haji dan umrah disunahkan kita lafazkan niat. Tetapi ibadah-ibadah yang lain, niat hanya di dalam hati. Tapi cuma ulama kias. Dia kata, ibadah haji umrah lafazkan niat. Jadi solat pun lafazkan niat. Jadi kat sini ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Tapi bila lafazkan niat, tak semestinya orang lain dengar. Tak sama macam ibadah umrah dan haji. Kalau ibadah umrah dan haji, orang lain boleh dengar. Labbaik Allahumma umrah. Kita kasih orang lain dengar. Tapi untuk solat tak perlu. Kalau kita nak memegang pendapat bahawa lafazkan niat tu sunnah, hanya sekadar kita yang dengar. Tapi kalau kita lafazkan niat, kita baca usolli, orang lain pun dengar. Jadi dah mengganggu tak? Mengganggu. Lepas tu orang lain pun lafaz, ramai-ramai orang lafaz akan mengganggu. Jadi kerana itu niat ni sebenarnya di dalam hati. Mahaluha fil qalb. Jadi tempat niat tu adalah dalam hati kita. Dan memang dalam hadis pun Nabi tak pernah tunjukkan solat, ketika Nabi solat ni Nabi melafazkan niat, tak ada dalam hadis Nabi. Tak ada. Jadi itu cuma ulama kias. Seperti mana saya katakan, kan, ketika kerana umrah ni disunahkan kita lafazkan. Disunahkan. Tetapi kalau orang nak buat umrah ataupun haji, dia tak lafazkan niat, dia niat dalam hati pun tetap diterima. Pasal yang penting dalam hati. Contoh, saya pun kata, labbaik Allahumma bi umrah. Saya lafazkan tak? Lafaz. Tapi berlaku tak pantang larang ihram pada saya sekarang ni? Tak berlaku pasal saya niat mengajar. Kalau berlaku masalah lah. Saya nak kena pergi sekarang. Tu nak kena pergi tawaf kat mana? Haji Lin. Kat mana nak tawaf? Jadi semua kembali kepada niat. Niat tu yang Allah nak kira tu. Niat kita tu. Bila kita nak masuk satu ibadah adalah dengan kita, niat kita dalam hati kita. Ya.
Angkat takbir. Berarti niat berserta takbiratul ihram. Pasal niat ini dia bila kita berserta dengan amal ibadah yang kita nak buat tu, di situlah kita niat. Kecuali untuk ibadah puasa saja. Pasal ibadah puasa kita tak boleh pakar-pakar. Okey, semua standby. Nak dekat terbit ini, terbit fajar ni semua standby Satu Singapura semua standby nak dekat terbit fajar. Terbit fajar semua niat. Senang ke susah? Susahlah. Susah. Jadi kerana itu bila untuk ibadah puasa ni bila kita sahur tu dah consider niat dah. Ataupun bukan kata kita sahur, kita lepas solat tarawih tu, kita dalam perjalanan kita kata aku nak singgah kedai, aku nak beli inilah, nak beli sardin dalam tin lah. Pasal hari buka sahur aku nak makan sardin. Jadi tapi kita tertidur. Kita sadar-sadar matahari dah terbit dah. Mama aku lupa nak sahur macam mana ni? Aku puasa tadi aku belum niat. Dia pun datang kat ustaz, dia tanya, "Ustaz, semalam saya lupa nak niat ustaz. Saya puasa tapi lupa nak niat macam mana? Dia dah terbit fajar dah." Ustaz pun cakap, "Semalam dia lepas tarawih dia buat apa tak? Saya pergi beli ni sardin. Pasal niat saya nak buat sahur." Tu dah niat lah tu. Tu dah niat lah. Tu mana kau dah niat dah puasa lah. Tu niat lah. Jadi agama Islam ni betapa yang mudah. Dan agama Islam ni tak mengganggu orang lain. Kalau apa-apa yang mengganggu orang lain, itu maknanya bukan dari Islam. Pasal Islam tu peace. Jadi kalau kita niat, kita semua lafazkan dalam masjid hingga mengganggu orang, pasal niat kita nak kuatkan, kita lafaz nak kuatkan apa? Niat dalam hati kita kan. Tapi kalau lafaz kita ni dah mengganggu orang, jadi itu tak bukan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ajarkan kepada kita lah. Ya. Yes. Pasal ada pendapat mazhab mengatakan niat solat ni bila dia ambil wudu pun consider dia dah ada niat dah untuk dia nak solat. Pasal sini ada perbezaan pendapat. Tapi cuma maknanya niat ni di dalam hati. Jadi berarti bila dia, ada orang bila dia cuma dia tak boleh lama sangat lah. Kalau lama sangat tu azam aja. Macam contoh sekarang kan, saya dah ada niat saya nak solat zuhur. Tapi ini masih azam saya. Pasal belum lagi. Tapi kalau katakan ada orang dia datang je, dia belum lagi takbir, dia dalam perjalanan, dia nak pergi ke asam tu sebenarnya dia dah niat nak sembahyang zuhur lah. Macam kat sini ada perbezaan pendapat di antara para ulama' di dalam niat. Cuma niat ni tempatnya di mana? Di hati. Niat tempatnya bukan di lidah. Niat ni tempatnya di hati. Pasal niat ni adalah amalan hati yang paling agung sekali. Niat ini adalah ibadah hati yang paling agung. Cuma niat ni boleh buat kerana Allah ataupun selain Allah. Kalau kita niat selain Allah, dia jadi syirik. Dia tak jadi ikhlas. Tapi bila kita niatkan kerana Allah, dia jadi ikhlas. Jadi setiap ibadah kita kena pastikan kita niat kerana Allah SWT. Okay? Demikian pula yang difatwakan Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah. Jawab Al-Lajnah Daimah, kami tidak mengetahui adanya doa khusus yang disyariatkan untuk dibaca setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Yang disyariatkan adalah menjawab iqamah yang dikumandangkan oleh muazzin. Okay? Okay, baik, saya tengok. Ada lagi tak? Banyak lagi tak? Okey dah, sampai sini saja. Okey, betul? Betul tak? Okey, saya salah. Okey, kita berhenti sini muka surat 66. Jadi nanti pelajaran yang akan datang kita sambung muka surat 67. Okey, muka surat 67. Okay, baik. Ada apa-apa soalan yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau tidak apa-apa soalan, esok insya-Allah esok pagi bagi siapa yang dah daftar ada daurah ilmiah kajian kuliah Ahad pagi iaitu taubat. Okey, title dia taubat lah 9 pagi sampai pukul 11. Lepas tu besok seperti biasa pukul 2 suku kita ada kelas akidah dan tauhid. Dan setelah itu hari Isnin kita ada kajian kitab Al-Ba'in Nawawi. Hari Selasa ada Adabul Mufrad. Hari Rabu kita ada iaitu kajian dakwah, kelas dakwah. Hari Khamis ada kursus umrah. Jadi insya-Allah kebanyakan kajian-kajian ini saya akan buat live. Live melalui TikTok lah. Cuma saya tak janjilah. Cuma saya kata saya akan usahakan pasal ni dia tak rasmi.
Kalau ada lah. Pasal kadang-kadang nak buat juga, tiba-tiba bateri flat. Kadang-kadang tengah buat khusus ubah, tiba-tiba hilang. Tak boleh. Tapi yang sangat digalakkan adalah datanglah secara fizikal. Di Al-Qadar Singapura Education Center di TriStar Complex 970 Geylang Road, berhadapan dengan Wisma Geylang, insya-Allah. Semoga Allah SWT merahmati kita, Allah SWT menerima perhimpunan kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kecil, dosa-dosa kedua bapa kita yang sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.